Guys, selamat datang ke kita punya podcast Albana. Kita punya podcast memang nama dia podcast Albana. And hari ni kita nak cerita the full story DMA versus Sarkas versus geng-geng badut, geng-geng artis. Bukanlah artis, geng-geng badut lah. DMA versus the whole circus. The whole circus. Sarkas ke circus? Sama je. The whole circus. DMA versus the whole circus. So kita cerita mana dulu? Yang start yang debat tu ke? Cerita kronologi lah kenapa jadi macam ni. Maybe kronologi. Okey, kronologi macam ni. Cerita kronologi kau macam mana? Macam mana? Okey, mula-mula video pertama yang spark adalah video aku dengan Kak Liza yang dekat satu office. Kita kata kita debatkan pasal artis ni paling tak penting untuk tamadun manusia. And lepas tu dah viral tapi tak terlampau hit lagi. Lepas tu ada satu event kat satu restoran, and kat event tu semuanya artis-artis ada. Bukanlah semua artis yang dah tua, artis-artis sendu ataupun artis veteran. Mostly sendu lah, mostly sendu veteran tua ada kat situ. So DMA macam ni, mula-mula dekat majlis tu dia macam majlis makan-makan lah. Maknanya fan DMA pun datang. DMA punya team pun datang masa tu. Datang sembang. Macam aku ada promo kan. Siapa nak jumpa aku 16 bulan. Video tu lah. And lepas tu susah nak. Lepas tu kita ada satu sesi menyanyi. And lepas tu DMA dijemput ke atas pentas untuk bercakap pasal isu ni lah. DMA cakap lah artis ni gini-gini badut apa semua. And tu tak apa lagi. Tapi masa tu dah panas lah. Satu dewan dah panas. Sebab apa? Sebab diorang semua artis kot. And aku cakap kat Watai Hitung diorang tu bukan artis sebenarnya. Diorang tu adalah badut. Diorang hanya penghibur saja. Diorang tak ada skill lain. Dia tak boleh samakan dia dengan Leonardo da Vinci ataupun Michelangelo. Tu tak apa lagi. Tapi lepas habis majlis, dah habis makan apa semua, ada satu. Kau nampak 20 artis versus DMA. Yang tu lah. Yang tu sesi after party. Mana satu meja bulat besar. Ada lebih kurang 20 artis debat aku. 20 lawan 1. Boom. Yang itulah yang viral sebenarnya. Sebab apa? Sebab lepas aku post video, mula-mula aku post video pertama, boom, 1 juta lebih view. Video kedua, boom, 1 juta lebih view juga. And masa tu lah, lepas video kedua, lebih kurang 2-3 video aku post, viral gila. Artis nampak bodoh dalam video tu. Dalam video tu, artis tak menang. Ada bedek. Sudah. Dalam video tu, artis nampak bodoh. Nampak tak cerdik sangat. And nampak diorang tu emotional. So, dah ada orang yang sekat aku. Dah ada entiti yang cuba menghalang DMA daripada post. Kata DMA berhenti post. Tapi korang kenal lah DMA macam mana. Susah DMA nak berhenti post. Sebab dia macam menyekat DMA punya identiti. So DMA teruskan post. And lepas tu lah dia jadi besar. Lepas tu sebab DMA kata artis ni macam Aimazi ada follow up lebih banyak lagi video-video. And dia orang mengamuk. Dia macam ada satu grup WhatsApp. Satu grup WhatsApp artis. Diorang semua mengamuk gila babi. Tapi bukan artis yang trending ni dah. Artis yang macam ni. Artis yang tua kan? Yang veteran. Artis yang veteran ataupun artis yang tua-tua. Diorang memang mengamuk gila babi, koyak gila babi. And masa tu lah memang meletup gila. And kenapa aku cakap artis macam Aimazi? Dia macam ni. Artis ni, dia adalah lubricant. Lubricant tu apa? Pelincir. Pelincir tu apa? Sama. Aimazi adalah satu pelincir. Dalam masyarakat, diorang tak penting sangat. I mean, hiburan ni dia pelincir. Dia perlu sikit 2%. Tapi nak berhibur tak semestinya kena ada artis sebenarnya. Salah tu. Artis ni sebenarnya kurang tepat statement aku. Statement aku sebenarnya adalah artis adalah seperti Aimazi lebihan. Yang dah tak perlu. Hiburan tu perlu sikit. Tapi tak sepertinya kena ada artis. Faham tak guys? Kita tak perlukan orang specialize dalam bidang menghibur korang untuk kita terhibur. Kita boleh je hibur diri kita sendiri. Ada je engineer yang boleh menyanyi sikit-sikit. Itu dah cukup. Banyak sangat detail yang aku susah nak cerita. Yang macam aku ingat-ingat lupa. Sebab dia banyak sangat. Jadi ramai artis yang tak puas hati. In the first place, ramai yang artis-artis yang macam condemn. Dia orang cakap yang kau ni hina profession diorang.
Faham tak? Hina profession. Hina profession. Jadi itu yang diorang cakap. DMA ni hina profession. Jadi diorang cakap diorang tak boleh duduk diam disebabkan DMA buat macam tu. Jadi benda ni semakin panas and semakin panas, semakin panas. So pendapat kau kenapa kau cakap yang profession dia tu tak penting? Kenapa? Sebab diorang tak penting. Sebab diorang bukan benda yang wajib untuk adanya masyarakat yang bagus. Contohnya, walaupun korang kata South Korea ada K-pop, tapi Switzerland mana ada K-pop? Switzerland sangat-sangat maju, tapi dia fokus pada pembangunan sains. Dia tak fokus pada K-pop. And South Korea dia bukan hebat sebab K-pop. Dia hebat sebab LG. Dia hebat sebab Hyundai. Samsung. Dia hebat sebab Samsung. Dia mana sains dulu. And K-pop tu pun dia adalah produk kilang kan. Ini orang tak faham. Dia ingat K-pop ni adalah orang yang ada passion. Lepas tu tiba-tiba jadi artis. Tak, dia produk kilang. Dia dikilangkan. Dia secara saintifik hasil K-pop idol tu adalah hasil kilang sains. Produk. Produk. Dia satu produk. Dia di-train dari kecil dengan diet spesifik, dengan gerakan spesifik. Dia orang tak bebas. Kau faham tak kan? Tu korang kena faham. So at the end of the day, sains yang tetap nombor satu. Diorang artis penghibur. Maknanya artis ni kita masukkan penghibur, bukan Leonardo. Maknanya penghibur. Orang yang hanya pandai menghibur saja. Diorang kalau tak ada pun tak apa sebenarnya. Tak perlu. Diorang boleh ada sekarang sebab adanya orang sains yang bina satu tamadun yang menyebabkan kita boleh beri makan pada badut. Kalau zaman katakanlah negara tak stabil, badut akan hilang. Sebab kita tak mampu beri makan pada badut, semua orang kena bekerja. Sekarang disebabkan orang yang serius, orang sains, kita boleh beri makan pada badut, sebab itulah artis boleh wujud sekarang. So dia orang tak penting. Orang tak wajib ada. Jadi lepas daripada benda yang yang diorang rasa kan, diorang rasa yang macam statement kau tu agak melampau bagi diorang dengar. Jadi sekarang ni kita dapat beberapa ugutan. Kau dapat beberapa ugutan lah kan? Lebih pada luahan hati lah. Lebih pada luahan hati. Dia tak tu pun, cuma dia meluah je lah kan. Tapi itu menunjukkan bahawa artis ni betul-betul bodoh guys. Faham tak? Itu menunjukkan bahawa artis ni kebanyakannya betul-betul emotional and sangat-sangat bodoh. Disebabkan reaction yang aku dapat. Betul, sebab jadi bila dia orang beremosi, emosi gila. jadi dia orang tu dia akan terlepas cakap. Faham tak? Jadi sebab itulah kami rasa itu bukan ugutan pun, tapi kami rasa dia lebih kepada meluah. Sebab dia beremosi. Bila emosi ni tak boleh kawal, bercakap je. Macam tu. Bukan bercakap je, maksud dia terlepas cakap lah. Kan? Jadi pendapat kau, disebabkan benda ni dah melibatkan persatuan seniman, kau rasa macam mana? Kau rasa benda ni kau nak teruskan atau tak? Teruskan macam mana? Maksudnya contoh kau dapat daripada kontak yang besar, kan? Kau dapat kontak besar, ratus ramai dah tu, dah bakal seorang. Kau ni macam siapa? Kenji. Kan? Kenji, lepas tu artis ramai. Kau pergi attack, kan? Lepas tu tak pun kau ni Madara lawan Shinobi je, Madara. Kau by one dengan semua orang. Jadi buat masa sekarang, kau rasa dengan benda yang kau buat tu kau tak takut dia? Faham tak? Bagi kau pendapat kau. Sebab kau dah banyak bagi aku. Sebab aku dah lama dengan kau kan. Dah banyak dah kau by one. Faham tak? Kau by one dengan ni something like that kan. Kau rasa by one dengan artis ni, kau rasa macam mana? Kau rasa daripada event-event yang lain, maksudnya benda-benda lain yang lepas. Kau rasa level dia ni macam mana? Level dia biasa. Okay. Sebab yang attack aku ni bukanlah artis trending. Artis yang dah tua, artis yang dah hampir-hampir hilang job. Tapi ada job lagi. Tapi ada juga artis yang backup kau in the first place. Ada je. Ada artis yang backup aku. Sebab apa? Sebab walaupun dia artis, tapi dia faham job aku ni tak penting untuk orang lain, hanya penting untuk aku. Tapi dia ada sudut psikologi. Kenapa ada satu artis yang macam attack kau, macam nak jumpa tu kau macam something like that kan. Satu lagi, kenapa ada artis dia juga artis? Kenapa dia backup? Kau faham tak? Ada artis yang backup, ada artis yang backup DMA ramai. Kita tengok dekat komen, kita macam-macam lah kan. Artis yang trendy. Kebanyakan yang backup kau tu orang muda. Faham tak? Orang muda. Jadi dia ada dua sebab. Kenapa? Dari sudut psikologi.
kenapa yang ada yang kecam, kenapa ada yang backup. Okey, yang kecam ni adalah golongan yang macam dia into the industry. Faham tak? Macam mana Dia rasa macam, oh, aku ni orang lama, aku mengangkat budaya seni. Faham tak? Dia macam, okey, aku tak bayar duit pun tak apalah asalkan seni naik. Mana dia anggap tu satu perjuangan. Perjuangan. Dia rasa macam seni ni dah dalam diri dia rasa seni ni something yang perlu diperjuangkan, something yang macam perlu diperjuangkan lah, faham tak? And satu lagi artis yang backup DMA adalah kita boleh dipanggil, dia juga artis tapi kenapa dia backup? Dia setuju. Kenapa? Dia setuju dengan statement DMA yang mengatakan Aimazi tu ni, kemungkinan dia orang ni adalah yang buat tu untuk individu. Faham tak? Kerja. Faham tak? Betul, dia anggap kerja. Dia kerja je. Dia tak anggap benda tu dia tak anggap benda tu macam satu perjuangan ataupun kerja saja. Dia orang dibayar untuk menghibur supaya buat konten. So sebab tu lah dia backup kau. Sebab dia faham konsep ni in the first place. Jadi sebab tu lah ada group yang backup, ada group yang kecam DMA. Dia macam badut kat sirkus. Tak semua badut tu akan backup sirkus. Ada badut yang dia buat kerja je, tapi dia tak backup pun sirkus tu. Dia rasa benda ni adalah buat lot of money and naikkan brand aku, and orang suka, and aku in the business. Tapi dia still alpha. Dia ada still mindset alpha. Betul. Betul. Tapi sebab tu jadi artis. Faham tak? Jadi artis yang emosi ni kebanyakannya adalah artis-artis yang macam mana nak cakap dia in deep sangat lah, in deep dalam into the benda ni. Kan kau rasa macam tu kan? And sebab ada tak emosi. Jadi ada dua side sebenarnya. Taklah semua artis kecam kau. Ada tak semua artis kecam. And ada juga artis yang suka kau. Faham tak? Faham. And ramai juga artis-artis yang macam yang semalam kita lepak dengan siapa kan? Dia pun suka kau. Faham tak? Yang buat lagu. Dia pun suka. Maybe dia nak share dia punya, kan kita ada voice kan, kita ada risi luahan hati. Dia punya luahan hati. So nak tunjuk kepada korang betapa bodohnya artis, betapa emosionalnya artis-artis ni. Bila korang dengar benda ni, korang dapat tahu bahawa artis ni memang the fuck. Memang gitu tu reaction korang. Kita cuba dengar dia punya luahan hati, dia punya panggil apa. Tapi kau tak terdahkan nama siapa lah kan? Kita tak dedahkan nama siapa. Kecuali kalau perlu masa depan kita dedahkan. Tapi sekarang kita hold dulu maklumat ni. Aku tengok kan. Aku tengok dekat komen ke apa, ramai yang support kau kan. Masalahnya sebab rakyat Malaysia ni dia setuju dengan pendapat DMA, tapi still lagoh. Faham tak? Siapa artis? Tak, ni yang penonton. Dia sebenarnya setuju tapi still do nothing. Tapi tak apalah kan. Tak masalah benda tu. Kenapa? Dia dah delete kan? Dia dah delete. Aku rasa semalam tak delete lagi. Kalau saya ni boleh delete, tapi nasib aku dah backup. Kita tak dedahkan maklumat dia, cuma ni adalah image artis negara kita kepada korang. Korang dengar lah. Assalamualaikum. Salam Ramadan, Liza. Okay, crystal clear. You are off the hook. This is nothing to do with you. I will now I dah dapat clear picture. I dah bercakap dengan bercerita dengan top people in the industry, and then benda ni agak serius sebab dia memperlekehkan profession dan memberi gambaran yang tak baik kepada orang yang bekerja dalam bidang ni. Sebab cara dia bercakap tu menyakitkan hati ramai orang, terutamanya saya sebagai senior. Cara dia buat tu, saya tahulah dia menggunakan kaedah rage bait, membuat orang marah in order. Dia tahu aku guna kaedah rage bait, tapi still dia terbait. Walaupun dia tahu tu taktik aku. So apa guna dia tahu? Faham? To get views. Jadi kalau dia menggunakan subjek artis, subjek ni untuk didapatkan this bait, ni clickbait, menjadikan ia sebagai clickbait, ini tidak boleh lah. Dia adalah menace to society. Dia tahu menace to society. Aku bangga sebenarnya bila kata DMA is a menace to the society. Tu aku bangga sebenarnya. Berpengaruh dengan title tu. Mana satu dalam masyarakat dia orang yang bahaya. Jadi dia telah menyebabkan ketidaktentraman awam. Sekarang ni dia dah buat benda macam tu. Saya dah 2 hari tak tidur ni, nak cari budak ni. Sanggup Liza masuk penjara, sanggup kena tangkap polis sebab dia usik profession Liza. Dia usik profession kita. Sekarang ni saya nak dia minta maaf secara openly kepada semua artis Malaysia di atas tutur kata dia yang mungkin telah menyinggung semua artis Malaysia dengan pandangan dan juga penilaian dia terhadap artis Malaysia. Sama ada betul atau tidak, saya minta maaf. Saya nak dia minta maaf. Kalau dia tak buat benda ni Liza,
saya akan buat PC dan saya akan seru untuk take action against him. Oh, I myself akan pergi cari dia dan pukul dia in public. I dah tak peduli Liza. I geram kat dia. Dia jahat Liza. Siapa yang bodoh sekarang? Siapa yang emotional sekarang? Cuba korang nilaikan. KS. Dia nak dia cakap saya dengan ikhlas hati memohon maaf kepada seluruh artis Malaysia di atas tutur kata saya yang telah menyinggung hati adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, senior yang semua ada dalam industri ini. Dengan ini, sebelum bulan Ramadan, saya menarik balik semua kata-kata saya dan saya memohon menyusun 10 jari, memohon maaf kepada semua artis di dalam Malaysia ini. Dan saya tidak akan mengusik lagi profession orang lain dan membuatkannya sebagai konten ataupun jenaka. Tak nak minta maaf. Dan pada hari ini, sepenuh hari Jumaat yang mulia ni dan sepenuh bulan Ramadan yang mulia ni, saya bersumpah atas nama Allah, kalaulah DNA ni tak membuat permohonan maaf by today or tomorrow, demi Allah, saya akan muncul dalam mana-mana function dia dengan loud runner, dengan pasukan saya akan kacau apa-apa event yang dia buat, apa-apa yang dia buat. Send bila? Kalau bukan dia cakap hari ni atau esok? Ni dia hantar semalam. Maknanya aku minta maaf hari ni ataupun esok. Esok ni atau esok okay, faham. Tapi dia kata dia macam nak buat perarakan kan. Perarakan ataupun nak buat kekacauan. Sebenarnya dia orang tak faham. Bila korang buat kekacauan, contoh kat depan rumah aku ataupun kat dalam majlis aku, korang ibarat memberi energi free-free kat aku. Sebab aku harvest energi daripada emosi orang. Sebenarnya dia orang tak faham. Secara publik, saya dan kawan-kawan saya akan muncul. Kami akan muncul dengan Facebook kan. You percayalah. Kami akan rosakkan semua event yang dia buat dengan funder ke, dengan siapa-siapa ke, kita orang akan buat kecoh. Minta maaf, kita orang akan datang serang semua event yang involve dia. Understood. Fantastic. I tak perlu jumpa dia tak perlu jumpa I cuma nak dia minta maaf kepada industri je, kepada artis. Jangan dia usik sebab kita ada siapa usik benda macam ni. Jangan dia Ingat artis ni macam ulama' ke? Macam mulia sangat artis ni sampai aku kena minta maaf apa semua. Korang kena faham, korang memang badut. Aku bukan hina siapa-siapa guys. Aku cakap memang artis-artis, pekerjaan artis sekarang, artis adalah korang adalah badut ataupun specialized jesters ataupun badut yang specialized. Maknanya kerja korang hanyalah menghibur je. Korang tak ada bakat lain. Tu maksudnya. Maknanya hidup korang komit dekat benda-benda yang menghibur korang. So korang badut lah. Kalau kau cakap macam apa? Spesialis apa? Kau cakap apa tadi? Bukan yang macam dia juga pelakon and dia juga artis tu? Pelakon maksudnya? Maksud contoh dia juga engineer and dia juga artis. Yang tu panggil polymath. Polymath. Kita perlukan polymath sebab contoh lah, kita tengok orang yang buat muzik zaman dulu yang hebat, Beethoven. Tahu Beethoven? Dia macam Mozart. Tapi ni Beethoven. Beethoven dia bijak matematik otak dia. Lebih kurang macam tu. Dia bijak matematik, dia faham note muzik, dia faham panggil frekuensi, dia punya getaran muzik, dia faham benda tu dalam otak dia. And dia hasilkan dia punya masterpiece sewaktu dia dah pekak. Cuba kau imagine, orang pekak buat muzik. Faham tak? Orang pekak buat muzik bukan sebab dia merasai muzik tak. Korang rasa muzik, korang ikut emosi. Dia tak. Dia seorang genius. Siapa lagi? Yang paling dekat lah P. Ramlee. P. Ramlee adalah multi instrumentalist, sound engineer. Dia sebenarnya saintis. Walaupun dia tak pakai kod putih, tapi hakikatnya dia lebih kepada saintis. Dia mengkerutuk society. Dia social kritik. Dia bijak. Maknanya P. Ramlee dia bukan hanya berlakon je kerja dia. Dia bukan hanya menghibur je kerja dia. Dia bijak sangat. Dia bijak sangat sampai tahap dia pandai berlakon. Sampaikan dia buat satu yang kritik sosial. Pasal macam kita boleh belajar and benda tu still relevant sampai sekarang. Kita perlukan engineer yang boleh menyanyi. Kita perlukan panggil fizisis yang boleh main catur. Betul. Ada beza tak orang yang kerja dia main catur je kerja dia. Dia bijak tapi dia hanya pandai main catur, ataupun seorang engineer yang banyak menyumbang and kebetulan dia pandai main catur. Itu kita nak. Kita tak nak orang yang kerja dia komik tu menyanyi seumur hidup dia. Menyanyi tak ada benda lain. Kita nak seorang engineer yang boleh menyanyi, kebetulan boleh menyanyi. Kita nak seorang mathematician yang kebetulan boleh buat muzik. Dia sound engineer. Sound engineer. P. Ramlee.
dia kan sekurang-kurangnya jadi sound engineer. At least jadilah siapa yang producer Alpha kan? Producer. Jadilah producer, maknanya Producer. dia yang mengawal badut. Betul tak? Dia yang kawal badut, dia yang kawal artis. Korang jangan jadi badut itself. Jadi orang yang mengawal badut. Jangan just jadi artis semata-mata. But kena ada kepakaran lain. Kepakaran Something lain. like that lah. Polymath. Orang Aku yang faham. hebat dalam banyak benda lain. Tu kita nak. Korang semua polymath tak? Tak. Korang badut yang specialist. Tapi kita pun tak tu juga. Ada juga beberapa artis yang polymath dekat negara ni. Ada. Ada je. Ada. Tapi sekarang ni kita attack yang betul-betul Badut. bukan polymath. Bukan polymath. And yang bagi sound ni pun dah kemalas nak play. Tapi dalam sound nanti dia akan cakap, saya pun arkitek. Saya pun arkitek. Tapi dia bukan arkitek pun sebenarnya. Dia bukan arkitek yang betul-betul science based punya orang. Sebab kalau dia orang sains, dia akan faham apa aku cakap. Maybe dia dapat projek ke apa-apa. Nampak tak? Artis ni dia sangat-sangat emotional. Dia sangat-sangat bocah. Dia badut. Sebab itulah aku cakap, artis ni tak penting untuk negara, guys. Tengok. Contohlah kan, kita tengok beberapa contoh. Kita kan ada artis yang backup kau. Kan ada artis yang backup kau, and ada juga artis yang macam terkesan apa yang dia cakap. Kan? Dari sudut macam mana manusia berfikir, artis yang terkesan dengan kau punya statement adalah kebanyakannya adalah artis yang feminin. Feminin. Artis yang feminin, artis yang mau kepada macam mana cakap dia lelaki but dia still dia macam cerewet sikit. Kalau dia macam perempuan sikit. Bukanlah tak pondan, cumanya dia cerewet sikit. Faham? Macam Ali Shukri kan. Datuk Ali Shukri pun kita boleh dikirakan lelaki feminin sebab dia ada berkarakter perempuan. Faham tak? Dia faham perempuan. And dia pun kalau tengok pun macam lembut. Contoh something like that lah. And kalau lah contoh orang yang beremosi ni kebanyakannya adalah betul lah kau cakap, kebanyakan lelaki yang beremosi daripada perempuan. Lelaki sebenarnya yang lebih emotional. Lelaki lagi banyak beremosi. Lagi-lagi lelaki yang ada karakter feminin. Faham tak? Dia ada juga lelaki feminin yang biasa, and ada juga feminin alpha. Feminin alpha tu adalah feminin yang boleh buat bisnes. Macam Datuk Alif. Macam Datuk Alif. Dia seorang lelaki yang boleh buat bisnes and boleh ada family yang ramai, jaga suami, provider, jaga isteri, provider, boleh handle business, dia pandai how to marketing kan. Dia lembut and at the same time dia juga feminine. Dia alpha, dia lembut and dia alpha at the same time. Jadi kebanyakan yang lelaki yang kita cakap yang feminin yang biasa-biasa, satu alpha yang biasa. Feminin yang biasa-biasa ni dia adalah lelaki feminin yang dalam konteks dia tu ni kita bukan cakap pasal artis, saya cakap pasal keseluruhan. Lelaki feminin yang satu lagi tu adalah lelaki feminin yang just boleh buat satu kerja saja. Satu kerja? Kerana kalau jadi cikgu je. Cikgu je. And dia tidak berbakat untuk multitasking. Faham tak? Kalau jadi badut je lah. Kalau dalam konteks sekarang itulah kan. Tapi kalau itu lelaki yang feminin untuk satu kerja sahaja. Dia satu kerja and dia akan satu kerja je lah. Just macam dia bangga dengan kerja dia, something like yang ni jenis yang mau kepada tak suka kerja tim sangat, tak boleh handle business. Sebab tu dia kerja. Dia orang yang bukan feminin alpha, dia boleh buat bisnes. Feminin yang tak alpha, dia hanya selesa bersendirian. Faham? Just hidup normal and at the same time dia lembut. Faham tak? Kalau lah yang macam yang alpha tu, yes, dia totally, kalau dia tengah statement kau pun, dia pun setuju. Faham tak? Yang feminin alpha tu. Feminin alpha. Feminin alpha maknanya dia just lembut je lah, tapi dia alpha sebenarnya. Dia lembut, dia cakap ni kan, suka bertegur kan, suka make up product or something like that, suka cantik-cantik, cerewet kan, suka masak something like that. At the same time dia suka dengan kau. Faham. Dia akan suka. Tapi yang sound voice ni, biasanya yang sound voice ni adakah dia ciri macam mana? Dia feminin macam mana? Kalau lah yang ni, kalau tanya aku pendapat aku kan. Kalau dia tak setuju dengan kau, kalau semua yang tak setuju dengan kau, dia akan masuk pada konteks satu lagi, feminin satu lagi. Apa nama dia? Feminin biasa. Feminin biasa. Feminin biasa-biasa. Bukan feminin alpha sangat. Dia feminin yang biasa-biasa. Something like that lah. Dia macam tu habis korang. Tapi macam mana kau boleh tahu benda ni? Sebab dia macam ni, disebabkan kita cakap luar konteks pada artis sekejap. Sebab aku pun kalau ikutkan
kerja aku adalah menyelesaikan masalah rumah tangga. Masalah macam mana contoh? Contoh masalah macam ni. Kita cakap pasal feminin. Hmm. Kita cakap pasal general, tak attack individu pun. Kebanyakan lelaki yang feminin yang biasa-biasa, kebanyakannya punca perceraian itu lagi tinggi. Feminin Faham tak? biasa-biasa yang buat satu kerja ni. Yang buat satu kerja. Feminin yang alpha, untuk tahap status dia bercerai tu, bukan curang, maksud aku bercerai tu agak rendah. Faham tak? Sebab lelaki yang alpha, feminin alpha, kebanyakannya lelaki yang boleh handle the problem and dia provider and anak ramai. Biasanya gitu. Kan lelaki lembut kebanyakan anak ramai. Kan kau pernah cakap tak, oh dia lembut tu mesti anak ramai. Ya ke? Kau pernah dengar tak benda-benda orang tua cakap macam tu? Pernah. Pernah kan? Jadi benda tu memang betul dari sudut psikologi. Orang lembut dia anak ramai. Sebab apa? Sebab dia adalah lelaki provider and memang fokus untuk family, buat family, suka anak ramai. Faham tak? Family biasa-biasa ni, dia kebanyakannya yang aku handle lah, ni aku tahu lah kan, aku handle ramai jumpa lelaki. Kebanyakannya bila dia kahwin dengan family biasa-biasa, dia kahwin sama perangai macam perempuan. Faham tak? Dia yang macam perempuan macam mana? Macam contohlah perempuan dia memang 100% dia emosi. 100% full emosi. Lelaki tu pula emosi juga, feminin. Dia macam perempuan juga. Jadi kahwin sama perempuan lah contoh. Dia ibarat perempuan kahwin dengan perempuan lah. Kahwin dengan perempuan. Kalau merajuk, tak pujuk, something like that, dia pass each other. Maknanya dia pun boleh merajuk juga. Dia boleh merajuk juga, dia boleh terasa juga. Tak mengaku kalah. Kan? Tak mau kalah tu bukanlah jenis yang tak mau kalah, bukan ada juga lelaki yang kasar tapi tak mau kalah kan. Tapi yang ni dia tak mau kalah dari segi perempuan. Buat muka lah, merajuk lah, something like that. Jadi bila feminin biasa-biasa ni kebanyakannya adalah selfish, fikir kepala otak dia je. Sama juga dengan perempuan. Perempuan kebanyakannya ada yang fikir pasal kepala otak, kebanyakan 70% fikir kepala otak dia je. Faham tak? Tu naluri perempuan sebenarnya. Naluri perempuan dia akan fikir untuk diri dia sahaja. Tapi kenapa ada juga perempuan yang fikirkan tentang orang lain? Sebab dia macam lelaki. Sebab dia ada alpha. Perubahan budaya. Oh gitu. Faham tak? Budaya yang macam kita kena tolong each other. Faham tak? Kita kena tolong kalau husband kita penat, kena tolong dia. Faham tak? Mana dia pun macam maskulin juga gitu. Dia bukan maskulin, dia macam dia dipengaruhi dengan konsep macam 50-50. Kau faham tak? Faham. Dipengaruhi dengan konsep 50-50. Dia cakap 50-50 is okay. Kalau perempuan yang rasa okay dengan 50-50, bermaksud dia adalah perempuan yang dimanipulate. Ikutlah daripada lelaki tu ke, daripada ustazah ke. Ustazah yang buat ceramah dekat TV ni kan? Ada ustazah kan? Dia katakan Dia cakap nak baiki diri dengan suami kena dengan nasihat macam ni. Kalau suami macam tu kena picit macam ni. Dia sebenarnya benda tu untuk psikologi manusia tak semua berkesan. Faham tak? Ustazah saudara kan ada pukul 1 pagi 2 pagi macam mana nak mengharmonikan rumah tangga. Faham tak? Tapi nasihat dia tu tak terpakai lah. Nasihat dia tu terpakai maybe 30% sahaja. Sebab kebanyakan lelaki curang, confirm dia tu tak beragama and dia tu buat hal. Dia tu itu jahat dah. Jadi nasihat agama tak berkesan dekat lelaki yang ego jahat. Jadi tak berkesan. Sebab tu aku cakap 30% atau 20% saja. Nasihat ustazah tu. Jadi balik kepada konteks feminin tadi. Jadi lelaki feminin, kenapa banyak perceraian berlaku disebabkan dia selfish. Fikir kepala otak dia, fikir pasal dia sahaja. Dia sanggup buat something disebabkan emosi. Sebab itulah aku tahu ada family tertentu. Faham? Bijak bila boleh kelaskan. Dia ada beberapa lah feminin, ada lagi lah. Ni baru 2. Ada banyak lagi family lain. Tapi dalam konteks ni macam tu. Faham. Jadi kalau kau jumpa orang, kau dapat tahulah karakter orang tu macam mana. Aku boleh analyse lah karakter orang tu macam mana. Dia macam ada aku ada kisah satu kisah. Sebelum ni kan aku just settle bab kahwin percintaan je kan. Lepas tu first macam ni. Aku bab couple. Contoh perempuan yang dah terlanjur nak pergi balik lelaki tu, ambil balik lelaki tu. So lelaki tu bertanggungjawab. So lelaki tu bertanggungjawab. Tu yang the first place. Lepas tu kan kita ada jumpa Ustaz Adnin, kau ingat? Dia cakap jangan libatkan family. Jangan libatkan perkahwinan. Jangan libat perkahwinan. Kalau berlibatkan benda ni dia cakap okey, tak ada masalah. Curang sampai saya tak tahulah Ustaz ada ingat ke tak. Saya ingat nasihat dia kat saya. Lepas tu
Aku pun kan, bila aku tengok yang macam aku rasa tak sedap lah tolong orang macam ni, kahwin lagi perlu survey aku. Kahwin lagi important. Kahwin lagi important daripada terlanjur ni totally wrong at the first place tu terlanjur is wrong. Faham tak? Jangan telanjan dekat lelaki yang cakap nak kahwin, jangan. Faham tak? Just dia cakap nak kahwin, perempuan tu telanjang. Tak okey sebenarnya. Tak semua lelaki yang awak check in tu nak kahwin dengan awak. Betul. Faham tak? Jadi jangan termakan dengan itu at the first place. Jadi aku rasa bakat aku ni, aku rasa perlu duduk di dalam hubungan yang halal. Faham tak? Baik, kita bantu hubungan yang halal. Hubungan yang diiktiraf. Hubungan yang diiktiraf. Hubungan yang suami isteri lah. Daripada kau bantu bocah-bocah couple buat apa kan? Kan? Sebab bocah couple pun sebab dia orang pun emosi, depression. Jadi aku pun tak ada masa nak pujuk. Faham tak? Aku just sebagai solution, bukannya pujuk. Tak sempat nak pujuk ramai orang, tak sempat. So macam mana kau mengenali karakter lelaki tu? Macam kes isteri suami. Dia contoh bab tadi sama yang tadi. Jadi aku pun masuklah kepada hubungan keluarga. Aku langgar daripada larangan Ustaz Anin. Kan? Masa aku masuk hubungan keluarga, and alhamdulillah kau pun jadi saksi aku, kau hari-hari duduk dengan aku. Kau pun saksi aku, banyak isteri dapat balik suami yang curang. Itu lagi bagus. Yes. Kan? Betul. Macam-macam. Yang hari tu waktu ada event ramai jumpa aku kan. Semua tu yang datang tu proven result. Dengan result positif. Yang macam selamatkan perkahwinan. And yang jumpa aku tu bukan orang biasa. Bos. Sekretaris jumpa aku. Faham tak? Doktor PhD in psychology. Doktor psikologi jumpa aku. Founder produk. Banyaklah kan orang-orang yang bukan grade B, grade C tu memang ada, tapi banyak sangat yang memerlukan aku dekat grade A. Faham tak? Jadi aku rasa tempat aku betul at the first place, at the beginning. Sebab aku prove result tu banyak. Jadi macam mana kau cakap aku boleh detect perangai orang kan? Just aku tengok muka lah. Tak gambar boleh. Aku tengok muka, aku minta gambar suami dia 3 keping, gambar dia 3 keping, kan? Asal aku tengok curang ni, mesti ada satu lagi perempuan. Aku minta lagi sekeping. Sebenarnya perempuan tu dah tahu sebenarnya. Cuma nak aku tanya dia balik. Sebenarnya macam tu sebab ramai macam nak test je. Ramai yang bayar aku tu untuk test dulu. Aku tak ada masalah. Test je lah. Cumanya test tu, lepas test tu buatlah apa yang aku ajar. Faham tak? Janganlah test lepas tu nak tahu bercakap hebatnya sambil ada kan. Yelah sebab lagi penting daripada beza kau dengan coach cerai ataupun orang yang buat servis apa macam couple jumpa penasihat rumah tangga. Kalau kau jumpa penasihat rumah tangga yang nerd tu, dia just bagi nasihat. Nasihat budak rempit boleh bagi nasihat guys. Semua orang boleh bagi nasihat. Nasihat tak penting. Sebab dia tak settle masalah. Yang kau buat adalah bagi suami tu curang, kau tarik balik suami tu jadi sayang bini dia balik. Tu result. Itu solution, bukan yang nasihat. Itu solution, bukan nasihat. Sebab tu aku pesan dekat aku tak suka sangat konsep macam counselling rumah tangga. Counselling jadi apa? Counselling rumah tangga ni bukanlah nak komen, bukan nak condemn orang, tapi servis diorang tu tak bagi impact apa. Tak ada impact. Sebab kenapa tak ada impact? 80% orang yang jumpa aku pernah pergi counselor. Counselling rumah tangga. Counselling rumah tangga. Faham tak? Tak ada apa. Sebab dia macam ni, counselling rumah tangga ni dia perlukan dua pihak. Kalau lah cakap, kamu kena berbincang, kamu kena ni, kamu kena tu, kamu kena ni. Bila suami tu dah tak ada hati dekat bini in the first place, ada orang luar pula nasihatkan dekat suami tu suruh sayang bini dia. Confirm lah dia tak nak lelaki ni. Kalau kita nasihat lagi let it go. Betul? Bukan, betul lah awak cakap. Selasa saya kan. Rasa nak kahwin balik. Tak, dia tak akan jadi macam tu. Sebab lelaki tu memang tak nak isteri tu. Yes. Tapi kau boleh ubah benda tu. Daripada suami tu dah tak nak isteri dia, jadi nak balik. Nak balik. Jadi sebab memang betul isteri-isteri yang jumpa aku, rumah tangga yang broken, 80% pernah jumpa counselling. And aku tanya, counselling tu buat apa? Ya, 80% counselling termasuk bomoh jugalah kan. Tapi kita cakap pasal counselling. Bomoh tu boleh tengok video previous sebelum ni. Counselling. Lepas tu dia tanya aku. Aku tanya dia. Jumpa counselling, apa yang dia cakap? Dia cakap tak boleh macam ni, awak kena banyak berbincang, awak ni. Dia tak boleh berbincang kalau dekat suami yang dah tak ada hati. Kalau berbincang pun awak tak akan menang.
Faham tak? Sebab dia dah tak nak. Solution ni is not berbincang, is not communication. Faham tak? Hmm. Tak, bukan dengan cara tu nak dapatkan hati lelaki. Bukan dengan cara berbincang. So, then sebabkan aku faham konsep tu lah. Aku tukar budaya tu. Budaya yang berbincang tu. Aku tukar, sebab tu lah lelaki tu datang balik. Kita tahu how to manipulate lelaki bagi lelaki tu datang balik. Maksudnya kau ajar bini tu untuk manipulate lelaki dia. Yes, macam-macam. Kita bukanlah manipulate macam ajak berbincang. Tak. Bukan. Bukan. Tu bukan manipulate. Tu bukan manipulate. Tu bincang. Tu bincang. Tak. Manipulate ni buat tanpa disedah. Something like that lah. Aku buat kan. So, after that, lepas tu aku masuk perkahwinan. Lepas tu kau sendiri saksi, sekarang ni aku masuk kepada kes jenayah. Kan? Kau dapat tahu orang mencuri. Aku dapat tahu orang mencuri. Orang mencuri, orang scam, dia ataupun dia sorok kat mana. Bukan sorok kat mana tu, maybe tak lah. Cumanya kita tahu siapa yang pakai. Cara dia sorok. Cara dia sorok kita tahu. Cumanya apa yang difikir kita tahu kat mana tu, maybe lah. Contoh aku tahu kat pantai, tapi tak pantai mana tahu kan. Yang tu macam bomoh sikit. Tapi in the good term, kita tahu in the first place, sebelum waktu bincang tu, dia dah tahu dah ni asal dia apa. Contoh kau upah aku kan. Contoh orang tu memang dah nak scam Datuk ni. Kau dapat detect. Aku dapat detect. Contohlah ada kau Datuk. Kau Datuk. Aku rasa kau hire aku. Lepas tu adalah meeting-meeting kat meja panjang kan. Meeting kat meja panjang. Lepas tu dia pun cakap dekat kau. Okay, kau pun bercakap meeting-meeting dia kan. End up aku bagi tahu siapa ya diorang ni jumpa kau, proposal dekat kau untuk apa. Aku cakap balik. And kita tahu niat sebenar diorang. At the first place. Yang tu lagi better sebenarnya. Aku memang memang ke arah tu lah. And waktu curi lembu tu. Ada orang curi lembu. Contoh dia ada company lembu. Dia bayar aku kan. Dia bayar aku dalam RM200. Contoh. Sebab aku servis-servis bisnes ni sepatutnya aku kena cari mahal sikit lah. Sebab diorang ni memang kaya. Betul juga. Jadi kalau yang macam yang rumah tangga ni kita faham keadaan akak tu. Yang tak ada duit, tak bayar nafkah, kena halau rumah. Yalah, kita faham. Sebab tu kita kesian, kita janda. nak berhutang pun boleh. Kalau kritikal sangat. Jadi tak bayar pun aku tak kisah. Ada juga yang tak bayar lebihan. Tak kisah, aku halalkan je lah, tak apalah. So, cerita yang lembu ni macam mana? Lembu ni dia macam ni. Dia nak cari siapa yang pau duit company. Ni business family. Adakah dia bagi gambar-gambar pekerja dia? Yes, dia bagi semua. Sekarang dia orang Pakistan silap aku. Pakistan. Jadi family ramai kan. Jadi dia hantar family dia gambar satu orang kan. Kemudian dia hantar gambar family dia. Lepas tu aku nak tengok. Okay, boleh tak bagi gambar ni aku bulat. Mana satu? Ada gambar telefon aku. Nak tengok. Gambar lelaki tu. Lepas tu aku bulat kan. Aku bulat. Lepas tu dia pun bagi. Dia bagi mengikut family tu. Faham tak? Okay, ni anak kepada lelaki ni anak kepada ni anak orang ni. Lepas tu aku pun bulat balik. Bulat balik tu maksudnya aku nak kau kecilkan lagi. Aku kecilkan lagi circle. Daripada circle yang besar, kecil. Lepas tu lalas tinggal, lepas tu makin kecil, lalas tinggal dua orang. Dua orang tu yang bersubahat. Sekejap aku tunjuk kat gambar. Ada gambar lagi tu aku simpan. Sebab kenangan aku selesaikan satu kes curian dalam 200k tak silap aku. Dia bukan dapat balik duit. Dapat tahu yang dia tu curi. Duit tu macam mana buat, aku pun tak tahu. Kalau aku tahu cara nak dapat 200k, dah lama dah aku kaya. Aku tak tahu nak dapatkan duit tu balik, tahu sebab tu dah dibelanjakan. Faham. Tapi adakah kau guna tenaga jin untuk tahu? Tenaga mistik. Jin Kazama. Adakah kau ni bomoh ni? Kau macam mana? Kau guna tenaga mistik. Ni. Ni muka mencuri tu. Confirm. Tak gurau. Sekejap, satu mana muka tu? Tak ada. Aku tak guna tu pun. Dia macam database je lah. Dia nak cakap tak tahulah aku. Tapi alhamdulillah lah kan. Kita guna sebaik mungkin lah. Ni ada orang nak mati, aku selamatkan. Tengok, hantar gambar pisau kat aku. Tengok, dia hantar gambar pisau kat aku kot. Nak mati malam tu. Tengok, suami dia curang, bini dia nak bunuh diri. Aku yang manipulate bini dia supaya tak jadi mati. Betul. Tapi bukanlah pujuk janganlah mati macam ni. Tak, aku bagi psikologi sikit supaya dia tak jadi nak mati, nak badan down, nak sepak. Rasa nak sepak balik. Aku cakap dekat dia macam ni. Aunty janganlah mati dulu, sepak dulu. Macam tu lah kan. Dia bersetuju dengan aku. Tapi panjang lah ayat tu, tapi konteks dia macam tu.
Mana gambar tu Adalah gambar lagi tu. Dia ni. Ni. Pencuri tu. Pencuri tu. Oh, faham. Ni. Kan? Ni pencuri tu. Suami kepada menantu lah. Menantu anak kedua tak silap aku. Menantu dia mencuri. Menantu dia. Dia company adik-beradik. Second faham. generation. Family. Second Business generation. family. So, adakah kau ni bomoh? Tak. Bukan. Mana kau tahu macam mana? Tapi aku boleh terbang. Boleh terbang. Tapi naik plane lah. Naik flight. Naik flight. Aku tahu tu just macam how tu. Aku pun tak tahu macam mana nak explain. Tapi yang penting bukan mistik lah maksud kau. Bukan mistik. Dia bukan mistik lah. Bukan 100% mistik lah. Dia macam-macam aku handle. Lagi kes curang. Curang tu benda biasa. Suami keluar dengan perempuan tu, tidur check in dengan perempuan tu benda biasa. Yang rare-rare, ada yang rare. Dia rare macam ni rare. Ni dia suami dia pergi tidur dengan perempuan lain. Perempuan ni pergi sebab bini dia tahu yang suami dia tidur dengan perempuan lain. Dia pergi balas dendam pergi tidur dengan lelaki lain. Gitu pula. Faham tak? Jadi at the same time suami dia tu tahu yang isteri dia tu pergi tidur dengan perempuan lain. Kau rasa macam mana nak adjust? Agak. Contohlah kau curang. Kau curang. Okay, kau curang. Maybe lah kau curang rasa tak bersalah something like that kan. Lepas tu kau tahu yang bini kau tidur dengan perempuan lain. Lelaki lain. Kau sebagai lelaki rasa macam mana? Walaupun kau curang. Mesti benci juga kan. Tak puas hati kan. Macam mana nak repair benda tu? Benda tu aku boleh repair. Benda tu 99% orang takkan mampu repair. Dia kalau jumpa mana-mana penasihat kaunseling pun aku rasa end up bercerai agak. Tapi tak tahu tak berjaya ke repair. Tak logik boleh repair. Bagi aku tak logik boleh repair bagi aku. Lepas tu akak tu sebab dia jumpa aku disebabkan dia menyesal. Suami dia tahu. Kan? Suami dia tahu. Sebab suami dia tahu lah dia pergi tidur dengan lelaki lain. Sebab dia orang kaya. Perempuan tu kaya and lelaki tu pun kaya juga. Suami dia tu. And dia curang pula dengan anak ikan. Faham tak? Perempuan tu curang anak ikan. Jadi dia menyesal sebab suami dia tahu. Faham tak? Dia jumpa aku. Jadi benda tu agak kritikal lah bagi aku. Tapi alhamdulillah lah aku nampak lah loophole yang kita boleh masuk. Dah lah suami tahu. Nasib baiklah suami tu bocah. Tak alfa. Lelaki yang boleh dipujuk. Tapi pujuk bukanlah you minta bukan macam tu. Dia dah buat 100 juta kali dah tak berkesan. Tak, kau macam tu. Ada cara dia buatkan suami dia kejar balik. Lepas tu dia bayar aku 200. 200 ringgit. Dia tambah lagi RM200. Sebab dia kat terima kasih. Dapat free gift. Ada bukti. Ada dah. Nanti lah. Kau tengok aku tunjuk. Yang tu aku rasa yang macam suami curang tu, aku rasa benda biasa. Kalau dua-dua curang tu, yang tu luar biasa. Itu luar biasa sikit lah bagi aku. I mean dua-dua curang lepas tu masing-masing tahu. Tu masalah. Masing-masing tahu. Yang tu masalah. Tu chaotic gila babi. Sebab yang tu bagi aku, yang tu masalah and dia settle. Akak tu settle and dia berterima kasih dengan anak aku. Lepas tu kalau yang macam suami curang pergi tidur dengan perempuan lain, or perempuan tu rasa maybe lah akak tu rasa dia terpaling susah. Tapi bagi aku tu benda yang selalu aku hadap. Benda tu common. Suami curang keluar dengan perempuan lain. Suami tak bagi nafkah tu benda biasa je. Benda rare lah. Itulah antara rumah tangga yang rare aku hadap. Betul. Kalau suami pukul ke memukul ke narsistik pun ada juga orang yang sama aku selamatkan marriage dia 3 kali sebab dia dapat suami narsistik. Ya. Faham. Macam tu. Sampai sekarang si ongoing kes akak tu kita tengok dulu macam mana. Tapi alhamdulillah kita sempat selamatkan beberapa kali rumah tangga akak. 3 kali lah. 3 kali kita selamatkan. Tapi anak akak tu dia betul-betul update anak aku. Ada juga yang jumpa aku ada masalah yang sama. Tapi kenapa dia tak jadi? Sebab dia tak fully update. Aku tak tahu. Aku kan susah. Aku bukan memujuk. Dia tak buat. Dia buat. Tapi same time buat mula-mula tu je. Malas dah give up. Dia rasa tak jadi. Dia give up terus. Faham tak? Dia yang putus asa. Sebab benda ni bukanlah macam Maggi rebus air terus boleh makan. Kau bukan untuk bomoh boleh terus tukar. Dan ada juga yang pasal seks. Macam mana tu? Suami dah lama tak sentuh bini.
Faham tak? Suami dia tu macam mana? Contoh, kita konteks pada lelaki feminin tadi. Lelaki feminin, dia tak akan buat seks bila dia terasa. Macam perempuan tak? Dia terasa. Tak ada mood. Ada juga lelaki yang otak blue. Dia memang terpengaruh dengan blue, jadi bini dia tu rasa macam tak steam. Nampak biasa lah. Nampak biasa. Nampak biasa sebab otak dia tu selesa dengan blue. Ada juga macam tu. Benda tu pun kalau otak blue, macam-macam lah. Yang tu pun banyak juga aku handle. Apa yang kena adjust tu. Tak semua kena glow up. Tak semua kena glow up. Contoh kan, kalau kau fikir, kena glow up je ni, kena cantik je ni. Tak semestinya glow up tu, suami suka datang balik. Tak Kan? juga. Tak juga. Dah suami kaki blue. Tak juga, tak semestinya glow up, awak cantik, suami awak suka. So kau adjust, suami tu sentuh balik bini dia. Okay, just macam tu. Sekarang ni, mesra balik dia feedback terus, Alhamdulillah, suami akak dah cium akak, something like that. Something like that lah, kan. Dari segi hubungan batin. Walaupun aku ni tak selesa sangat cakap bab batin, bab dalam seluar, kan. Tapi itu masalah rumah tangga akak tu, aku tak pasti cakap Sebab itulah suami akak tu fikir, aku tak pasti cakap Sebab aku tengok, contoh aku tengok kau, kan. Aku tahu, contoh, aku lebih tahu spesifik. Tahu tak? Tentang macam mana lelaki tu suka. Contoh, kan ada banyak masalah dalam kepala otak kau, contohlah kan. Kena serangan artis tu, kena serangan artis ni, kan. Tapi aku tak boleh tahu spesifik apa masalah sebenar. Faham tak? Faham? Kan banyak masalah duit tu ni kan. Tapi apa yang dia pegang? Faham tak? Macam tu. Faham? Situ lah yang agak little bit rare sikit lah. Bijak, hebat tu bakat lah. Lepas tu sekarang ni kau macam mana sekarang ni? Macam mana? Lepas daripada event ni, lepas tu? Event ni aku rasa, event ni kecil je sebenarnya. By the way, kalau korang tak faham apa maksud event ni maknanya satu kejadian. Event tu ayat yang dikelaskan. Satu kejadian viral yang aku buat. Biasanya setiap 3 bulan ataupun 6 bulan, dia akan ada satu benda yang viral aku buat. Tapi benda ni tak sengaja. Tapi dia ada frekuensi. Aku post video cakap 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali akan ada satu yang viral. Satu event, satu kejadian. Event yang besar ataupun sedikit besar. Macam yang event artis ni tak terlampau besar macam Mescom itu. Tapi still signifikan juga lah. Tapi tak besar sangat pun. Biasa je sebenarnya, biasa. Sebab aku dah hadap lebih besar lagi. Lepas tu satu lagi cakap, siapa-siapa nak sponsor boleh lah nak sponsor. By the way, siapa-siapa yang nak masuk podcast ni, nak sponsor kita punya podcast, nak letak korang punya produk ke depan. Tapi ni bukan kat sini lah. Kalau korang sponsor, kita ada office. Kita ada office untuk set up yang panggil professional punya podcast lah. Kita ada office. So, yang mana nak sponsor, korang boleh PM. So, aku rasa kita boleh end kita punya podcast. Tapi Kau ada lagi nak sambung lagi? Tapi kalau sponsor tu, kalau orang suka yang dekat office, kalau orang suka yang macam tepi pokok boleh tak? Macam ni pun macam ni juga. Kita tengok macam mana kita bincang deal dengan macam ni. Lepas tu satu lagi, siapa-siapa yang nak berdebat dengan kau. Faham tak? Nak berdebat dengan kau secara podcast. Kita invite dia, siapa yang rasa yang hebat, siapa yang rasa dia boleh patahkan DMA. Hebat dari si communication. Boleh PM DMA. Siapa-siapa yang nak tu, kita mengalu-alukan. Siapa yang nak berdebat dengan DMA, boleh PM je, tak ada masalah. PM. Tapi kalau lah korang boleh patahkan DMA punya hujah, menyebabkan DMA tu mengalah, kita belanja KFC. Sebab nanti kalau sesi debat, aku akan ada satu macam beberapa flag ataupun bendera. Kalau bendera hijau tu maknanya aku pula jadi masuk di pihak korang. Kalau bendera putih maknanya aku give up. Satu hujah kata lampau padu sampai tahap aku tak boleh counter, so aku akan angkat bendera putih. Yes, kau menang bro. Salam. Sebab gitu. lepas tu kita pergi makan KFC. Lepas tu kita makan KFC. Kalau bendera hijau maknanya aku akan masuk di pihak kau pula. Kau berjaya convert aku jadi tim korang. Tiba-tiba jadi pecinta artis pula. Yang tu dapat KFC, dapat fries. Dapat fries. Set. Tadi tu dapat ala carte. Tadi ala carte. Dapat set. Dapat fries. So gitulah guys.
Jadi siapa-siapa yang berminat untuk berdebat dengan DMA secara langsung, kita akan buat secara private, boleh PM. Tak risau. Kita akan menghormati pandangan korang. Korang jangan risau lah. And DMB tak kisah kalau kalah. Tak kisah kalah. It's okay. And kita buat secara sihat. Kita tak ada yang bermusuh sampai ke buat status WhatsApp. Tak ada. Kan, hide nama kau. Kan? Kita bukan feminin. Lepas tu mengata dekat satu WhatsApp kan. Kita tak akan buat macam tu. Kita ripu-ripu hayat yang acah-acah yang kau akan tengok repost dia. Faham tak? Kita tak akan buat macam tu. Kita Tak ada attack individu dia. kita tak boleh attack individu. Kita just bincang idea. Bicara idea saja. Bincang idea. Tapi kalau dia yang emosional tu dia lah pula yang emosional. Tapi aku percaya sebenarnya sebab aku rasa aku bukanlah seorang yang champion debat pun. Tak pun. Tak pun. Aku just macam Orang yang mampu kawal emosi. mampu kawal emosi and sedikit slightly above average. Sikit je. Bukan banyak, sikit je. Sebab most orang dia tak latih dia punya otak. Aku latih sikit. So aku nampak bijak sikit. Tapi aku yakin kat luar sana banyak je boleh kalahkan debat aku, no problem. Sebab Banyak-banyak. sebab debat ni dia bukan soal betul saja. Even kalau aku betul sekalipun, contohlah kita debat pasal Al-Quran. Aku kurang tahu pasal Al-Quran. Tapi yang benci Islam ni, yang pendebat, contoh dia pendebat Kristian, dia lebih tahu pasal Quran lebih pada aku, dia menang lah. Betul. Dia bukan soal siapa betul. Dia bukan soal siapa betul. Betul. Dia siapa yang lebih hebat, lebih jago, dia lah yang menang. Siapa lebih articulated, siapa lebih hebat bercakap, siapa lebih banyak maklumat, dia lah yang menang. Betul. So debat ni dia social combat. Menang bukan mana betul, bukan mana salah. Tak semestinya macam tu. Jadi kita terbuka, boleh PM, tak ada masalah. Boleh PM. Nak masuk sponsor, boleh PM. PM guys. Maybe shoot podcast.